Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke video saya pada kali ini. Hari ini saya akan mengupas satu topik yang sangat kritikal dalam pembangunan model insan negara bagi memenuhi kriteria Tugasan 2 GPP 1092 Pengatur Pengajian Pendidikan. Pembincangan kita ialah aspirasi dan hala tuju pendidik Malaysia dalam membentuk guru berjiwa pendidik. Saya Fatin Nur Ashikim binti Kamarudin dari unit BM1 PPSNP 2025-2030. Sebagai pengenalan untuk topik kita pada hari ini, iaitu aspirasi kini memberikan penekanan kepada pembentukan guru yang memiliki jiwa pendidik yang utuh. Mengapa kita menekankan tentang jiwa pendidik? Hal ini kerana kualiti sesuatu sistem pendidikan itu tidak boleh melampaui kualiti gurunya. Kita bukan sekadar mahu melahirkan pelaksana core kurikulum yang robotik, tetapi kita mahu pendidik yang mampu menyentuh hati dan minda murid. Selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan, jiwa pendidik ini akan melihat keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan intelek, dan guru yang berjiwa pendidik akan melihat profesi ini sebagai satu amanah ibadah di mana mereka memupuk nilai integriti dan empati untuk membentuk sasiah murid. Apabila guru mempunyai jiwa yang kental, mereka akan menjadi agen transformasi yang mampu mencorak masa depan negara dengan lebih holistik yang melampaui sekadar pencapaian grade dalam peperiksaan. Sebelum kita meneliti dengan lebih mendalam, mari kita menelusuri apa itu definisi aspirasi dan hala tuju. Okey, aspirasi merujuk kepada matlamat ataupun impian, manakala hala tuju merujuk kepada perancangan masa hadapan. Jadi, secara konseptualnya, aspirasi adalah satu visi agung ataupun ultimate goal yang kita tetapkan untuk melihat Malaysia berdiri sama tinggi dengan negara maju lain dari segi kualiti intelek dan akhlak masyarakatnya. Ia adalah satu manifestasi kehendak rakyat dan juga negara. Manakala hala tuju pula bertindak sebagai pelan tindakan ataupun blueprint yang strategik. Tanpa hala tuju yang jelas, aspirasi hanyalah sekadar angan-angan kosong. Oleh itu, kementerian telah menetapkan parameter dan KPI yang khusus agar setiap langkah yang diambil oleh warga pendidik adalah selari dan menuju ke arah titik pertemuan yang sama, itu kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia. Seterusnya, kita akan beralih kepada Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 hingga 2025. Pelan ini merupakan asas ataupun panduan kepada sistem pendidikan Malaysia yang bersifat holistik. Itu bermula dari prasekolah sehingga lepasan menengah, dan rancangan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM untuk meningkatkan mutu dan juga kualiti sistem pendidikan di Malaysia. Dan Pelan Pembangunan ini dilaksanakan dalam tempoh 2013 hingga 2025 sebagai pelan jangka panjang untuk transformasi pendidikan negara. Dan pelan ini juga memberi fokus kepada peningkatan kualiti pembelajaran murid supaya setanding dengan standard antarabangsa, dan juga mengandungi 11 anjakan utama bagi mentransformasikan sistem pendidikan Malaysia. Dan pelan pembangunan sebelah ajakan ini bertujuan untuk melahirkan murid yang berilmu, berkemahiran dan juga berakhlak baik. Dalam komuniti masyarakat. Beliau yang juga Menteri Pendidikan berkata, pelan ini menyediakan anak-anak dengan 6 aspirasi murid. Justru ia perlu disambut baik, penuh tanggungjawab agar perancangan itu dapat dilaksanakan sepenuhnya. Dasar pendidikan setiada yang berdasarkan pada Akta Pendidikan kita masih dipertahankan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan ini. Sementara itu, kemudian juga tidak bahasan untuk meminggirkan mana-mana aliran persekolahan yang wujud di negara ini, malah akan memastikan setiap murid di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan mendapat akses equity kualiti pendidikan yang mereka mahukan. Muhyiddin berkata, setiap perancangan pendidikan yang terkandung dalam PPPM ini tidak dibuat secara sewenang-wenangnya. Jelasnya, pelan ini memberi tumpuan kepada keberhasilan murid yang melibatkan laluan pendidikan. Ia merangkumi pendidikan teknik dan vokasional, pendidikan inklusif, pendidikan agama serta seni dan sukan. Muhyiddin berkata demikian ketika menyampaikan ucapan perasiman PPPM 2013-2015 di Kuala Lumpur.
Seterusnya, ini merupakan muka hadapan laporan Pelan Pembangunan Pendidikan pada tahun 2013 sehingga 2025. Terdapat 3 objektif utama yang menjadi tunjang kepada PPEM. Pertama, kita perlu bersikap jujur dan reflektif dalam memahami prestasi semasa. Kita mengkaji di mana kelemahan sistem kita berbanding standard antarabangsa seperti PISA dan TIMSS. Kedua, kita mewujudkan visi yang jelas untuk tempoh 13 tahun agar tidak berlaku ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan dasar apabila berlaku pertukaran pemimpin. Dan yang ketiga, kita menggariskan program transformasi yang radikal. Hal ini termasuklah menstruktur semula peranan kementerian agar lebih menyokong sekolah dan bukannya sekadar memberi arahan bersifat birokrasi supaya keperluan masa depan murid dapat dipenuhi dengan lebih efisien. Seterusnya, pelan induk PPPM ini ialah pelan transformasi pendidikan yang dirangka oleh kerajaan untuk menambah baik sistem pendidikan dalam tempoh 13 tahun. Dan pelan ini bertujuan untuk memastikan semua murid mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti, meningkatkan pencapaian pelajar dan sebagainya. Jadi, bagi mencapai matlamat ini, PPM menggariskan kira-kira 100 inisiatif untuk menambah baik sistem pendidikan. Namun, kerajaan telah memilih sebanyak 25 inisiatif sahaja sebagai keutamaan pelaksanaan. Antara inisiatif termasuklah meningkatkan kualiti guru, menambah baik kurikulum dan pentaksiran dan sebagainya. Jadi, pelaksanaan PPM ini dibahagikan pada 3 gelombang untuk memastikan perubahan yang dilakukan adalah mampat. Itu gelombang pertama pada tahun 2013 hingga 2015. Itu memfokuskan kepada pengukuhan standard guru dan kualiti pengajaran di dalam bilik darjah melalui bimbingan yang rapi. Seterusnya, gelombang kedua pada tahun 2016 hingga 2020 adalah fasa di mana kita memacu peningkatan secara sistematik yang merangkumi inovasi dalam kurikulum dan pentaksiran. Kini, kita berada dalam gelombang ketiga, iaitu pada tahun 2021 hingga 2025. Itu fasa untuk mengajak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan autonomi. Di peringkat ini, sekolah-sekolah yang menunjukkan prestasi tinggi diberikan kepercayaan untuk mengurus pentadbiran dan kurikulum mereka sendiri, sekaligus memupuk budaya kecemerlangan yang berterusan tanpa perlu dipantau secara mikro oleh kementerian. Bukti keberkesanan pelan ini dapat dilihat melalui yearly wins atau hasil awal. Sebagai contoh, penilaian ke atas 61,000 guru bahasa Melayu Inggeris memastikan kualiti pengajaran bahasa adalah mengikut piawai Common European Frameworks itu CEFR. Selain itu, syarat kemasukan ke IPG yang semakin kompetitif memastikan hanya calon top 30% sahaja yang dipilih menjadi guru, sekaligus mengangkat martabat profesi sebagai keguruan. Dari sudut teknologi, inisiatif Satu Bestarinet dan capaian internet berkelajuan tinggi di sekolah adalah satu langkah proaktif untuk merapatkan jurang digital. Manakala program Linus 2.0 memastikan tiada murid yang tercicir dalam kemahiran literasi dan numerasi sejak bangku sekolah rendah lagi. Semua pencapaian ini adalah asas kukuh untuk kita terus maju ke hadapan. Seterusnya, kita akan melihat dengan lebih mendalam tentang 5 aspirasi sistem pendidikan, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan juga kecekapan. Aspirasi ini merupakan sasaran besar KPM untuk memastikan Malaysia bukan sahaja hebat dari segi akademik tetapi juga dari segi akses dan juga perpaduan. Mari kita lihat satu demi satu berserta inisiatif yang telah dijalankan. Pertama sekali itu akses, iaitu semua murid mesti mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualiti tanpa mengira lokasi, latar belakang sosioekonomi atau kemampuan fizikal. Sebagai contoh, murid di kawasan pedalaman diberi peluang yang sama seperti murid di bandar melalui sekolah, pusat pembelajaran dan bantuan pendidikan.
dan kerajaan telah melaksanakan inisiatif seperti peningkatan akses dan kualiti pendidikan bagi murid berkeperluan khas dan juga peningkatan akses daripada prasekolah sehingga menengah atas. Jadi di sini aspirasi ASIS ni bermaksud kerajaan komited untuk mencapai 100% enrollment murid. Antara inisiatif utamanya adalah memastikan prasekolah dan sekolah menengah atas dapat diakses oleh semua, termasuklah kanak-kanak di kawasan pedalaman atau golongan OKU. Matlamat ini jelas bahawa tiada seorang pun anak Malaysia yang tercicir daripada sistem pendidikan arus perdana kerana pendidikan adalah kunci mobiliti sosial mereka. Kedua iaitu kualiti, di mana pendidikan mesti bermutu tinggi daripada guru, kurikulum, pentadsiran sehingga penyampaian pengajaran, dan ia memfokuskan untuk melahirkan murid yang cemerlang akademik, kreatif dan juga berkemahiran tinggi. Sebagai contoh, latihan guru profesional, kurikulum yang relevan dan juga penilaian berkesan. Jadi, untuk mencapai aspirasi ini, kerajaan telah melaksanakan pembudayaan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBA dalam pembelajaran abad ke-21 dan juga pembangunan program pendidikan pintar cerdas. Jadi di sini kualiti bukan sekadar lulus peperiksaan tetapi bagaimana murid kita bersaing di peringkat dunia. Inisiatif kerajaan dalam aspek ini termasuklah menyemak semula kurikulum agar lebih mencabar dan relevan dengan standard global. Jadi kita mahu murid kita berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentadsiran antarabangsa seperti PISA supaya model insan yang kita lahirkan diiktiraf di mana-mana sahaja mereka berada. Yang ketiga itu equity, di mana pendidikan perlu adil dan saksama supaya semua murid dapat mencapai potensi mereka dan jurang pencapaian antara murid dari latar belakang berbeza perlu dikurangkan bagi mencapai matlamat ini. Contohnya, program khas untuk murid kurang berkemampuan atau yang memerlukan sokongan tambahan. Jadi, kerajaan telah mengambil inisiatif dengan melaksanakan program transformasi daerah. Jadi, di sini secara ringkasnya, equity adalah tentang keadilan sosial. Inisiatif utama di sini adalah memberikan sokongan lebih kepada sekolah-sekolah di luar bandar atau komuniti B40. Kerajaan mahu memastikan pencapaian murid tidak lagi ditentukan oleh kekayaan ibu bapa atau tempat tinggal mereka. Dengan merapatkan jurang ini, kita memberi peluang yang adil untuk setiap anak bangsa untuk berjaya mencapai impian mereka. Yang keempat itu perpaduan, di mana sistem pendidikan yang digunakan sebagai alat menyemai perpaduan dan juga nilai murni dalam kalangan murid. Melalui aspirasi ini, murid dapat memupuk kerjasama, toleransi dan saling menghormati antara murid daripada pelbagai kaum dan budaya. Sebagai contoh, aktiviti kurikulum bersama murid dari sekolah berlainan latar belakang. Jadi, inisiatif yang dilakukan termasuklah pembangunan nilai sasiah dan juga perpaduan di sekolah. Oleh kerana murid menghabiskan masa hampir 11 tahun di sekolah, institusi ini adalah tempat terbaik mereka untuk menyatukan kaum. Inisiatif seperti RIMUP itu rancangan integrasi murid untuk perpaduan diperkasakan agar murid dari pelbagai latar belakang etnik dan agama dapat belajar menghormati perbezaan dan berkongsi nilai-nilai murni. Hal ini adalah pelaburan jangka panjang untuk kestabilan negara kita. Terakhir iaitu aspirasi kecekapan, di mana sistem pendidikan perlu efisien dan berkesan bagi memastikan sumber digunakan dengan lebih optimal. Pentadbiran sekolah, pengurusan guru dan juga perancangan pembelajaran perlu dijalankan dengan lebih cekap. Sebagai contoh, penggunaan teknologi, pengurusan data murid yang baik dan sistem sokongan untuk guru. Dan beberapa inisiatif telah dilakukan
Antaranya termasuklah pembiayaan saksama bagi peruntukan sokongan kepada sekolah-sekolah dan juga pelaksanaan transformasi ICT dan peningkatan pengurusan data KPM. Hal ini bermaksud Malaysia adalah antara negara yang memberikan bajet tinggi untuk pendidikan. Maka aspirasi kecekapan ini adalah sangat penting untuk memastikan setiap ringgit yang dibelanjakan membawa impak nyata kepada murid. Inisiatifnya melibatkan pengurusan keuangan yang lebih tulus di peringkat sekolah dan kementerian serta mengelakkan pembaziran sumber agar peruntukan tersebut benar-benar sampai kepada keperluan PDP di dalam bilik darjah. Jadi, selepas kita meneliti dengan lebih mendalam tentang 5 aspirasi sistem pendidikan, marilah kita pula meneliti 6 aspirasi murid. Iaitu, aspirasi murid ini bertujuan untuk memastikan setiap murid mencapai potensi sepenuhnya. Pemimpin sekolah, guru, ibu bapa dan masyarakat juga memainkan peranan penting dalam memastikan murid mencapai aspirasi yang diharapkan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM menerjemahkan semangat falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pendidikan seimbang sebagai asas mencapai aspirasi murid. Bukan itu saja, PPPM juga mengambil pengajaran daripada sistem pendidikan berprestasi tinggi untuk membangunkan ciri-ciri atribut dan kecekapan tertentu yang diperlukan oleh murid untuk berjaya dalam dunia global. Melalui PPPM, kita bukan sahaja mahu murid yang bijak dalam akademik tetapi juga mempunyai sahsiah yang terpuji. Jadi, jom kita lihat satu persatu 6 aspirasi murid. Yang pertama sekali itu pengetahuan, di mana setiap murid akan dapat membaca, menulis dan juga mengira, iaitu 3M, dengan menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan juga sains serta mempunyai pengetahuan yang menyeluruh. Antara inisiatif yang dilakukan untuk mencapai aspirasi pengetahuan ini adalah penekanan kepada literasi, itu LINUS, dan pemantapan core kurikulum mata pelajaran teras. Jadi secara ringkasnya, pengetahuan adalah asas paling utama. Murid-murid kita perlu menguasai kemahiran asas, iaitu 3M, membaca, mengira dan menulis seawal sekolah rendah lagi. Namun, pengetahuan hari ini tidak terhad kepada buku teks sahaja. Inisiatif seperti LINUS 2.0 memastikan tiada murid yang tercicir dalam asas bahasa dan matematik. Selain itu, pendedahan kepada pengetahuan yang luas membantu murid memahami isu global dan tempatan yang menjadikannya mereka individu yang berinformasi dan kompeten untuk bersaing dalam arus pemodenan. Yang kedua itu kemahiran berfikir, iaitu dalam aspirasi ini setiap murid akan belajar cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sepanjang hayat dengan menghubung-kaitkan pelbagai pengetahuan dan mewujudkan pengetahuan baharu. Antara inisiatif yang telah dijalankan untuk murid mencapai aspirasi ini adalah membudayakan kemahiran berfikir aras tinggi, itu KEBA, dalam pengajaran dan pembelajaran, itu PDP. Jadi bila kita lihat dunia pada hari ini tidak lagi memerlukan murid yang hanya tahu menghafal. Sebaliknya, melalui inisiatif KEBA ini, kita mahu mereka mampu menganalisis, menilai dan mencipta sesuatu yang baharu. Kemahiran berfikir ini membolehkan murid membuat keputusan yang rasional dan juga kreatif. Inisiatif kerajaan dalam menyerapkan elemen pemikiran kreatif dalam peperiksaan dan tugasan sekolah bertujuan untuk melatih minda murid supaya lebih inovatif dan tidak takut untuk mencuba sesuatu yang berbeza. Yang ketiga itu kemahiran memimpin. Itu setiap murid akan dibantu untuk mencapai potensi penuh dengan mewujudkan peluang bekerja dalam kumpulan dan juga memegang jawatan kepimpinan. Dan terdapat inisiatif yang dilakukan untuk mencapai aspirasi kemahiran memimpin ini, itu memperkasakan aktiviti core kurikulum dan sukan bagi memupuk kepimpinan. Jadi secara jelasnya, kepimpinan bukan hanya untuk mereka memegang jawatan ketua kelas, tetapi melalui aktiviti core kurikulum dan kerja berkumpulan, setiap murid diberi
keperluan untuk memimpin dan juga dipimpin. Kita mahu melahirkan murid yang berdaya tahan, mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi dan juga mampu berkomunikasi dengan lebih berkesan. Inisiatif ini sangatlah penting untuk membina keyakinan diri murid agar mereka bersedia menjadi pemimpin dalam komuniti dan juga negara pada masa hadapan. Seterusnya, kita akan beralih yang keempat, itu kemahiran Dewi Bahasa. Kalau kita dengar perkataan Dewi Bahasa itu, mesti kita ingat kamus kan? Jadi, untuk Dewi Bahasa dalam aspirasi murid ini membawa maksud itu setiap murid akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa perpaduan, serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Jadi, untuk mencapai matlamat kemahiran Dewi Bahasa ini, dengan melaksanakan pengukuhan dasar MBM MBI, itu memartabatkan bahasa Malaysia, memperkukuhkan bahasa Inggeris. Jadi, dalam era globalisasi, penguasaan lebih daripada satu bahasa adalah satu kelebihan. Kita amat menekankan pemantapan bahasa Malaysia untuk mengekalkan identiti dan perpaduan negara. Pada masa yang sama, melalui inisiatif MBM MBI, murid digalakkan menguasai bahasa Inggeris sebagai jabatan ilmu di peringkat antarabangsa. Penguasaan Dewi Bahasa ini akan memastikan graduan sekolah kita lebih laku di pasaran kerja dan mampu berinteraksi dengan komuniti dunia tanpa rasa rendah diri. Yang kelima iaitu etika dan kerohanian, iaitu setiap murid akan mempunyai asas kerohanian yang kuat dan nilai moral untuk mendepani cabaran masa depan. Jadi, beberapa inisiatif telah dilaksanakan, antaranya pengukuhan pendidikan Islam dan juga pendidikan moral serta pembentukan sosial. Jadi, sudah terang lagi bersuluh, pendidikan tanpa nilai murni adalah sangat bahaya. Oleh itu, sistem kita memberi penekanan yang sangat tinggi kepada etika dan kerohanian. Inisiatif ini dijalankan melalui subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral bagi memastikan murid mempunyai integriti yang sangat kuat. Kita mahu melahirkan insan yang bukan sahaja cerdik pandai tetapi mempunyai pegangan agama yang kukuh dan nilai moral yang tinggi agar mereka mampu mendepani cabaran sosial yang semakin mencabar dengan penuh beradab. Yang terakhir itu identiti nasional, di mana setiap murid akan mempunyai semangat patriotisme yang tinggi dan tanpa mengira kaum, agama dan juga status sosioekonomi. Antara inisiatif yang telah dijalankan termasuklah pemerkasan subjek sejarah dan aktiviti berunsurkan kenegaraan di sekolah. Dengan adanya inisiatif ini, murid-murid perlu mempunyai rasa bangga dan sayang akan negara sendiri. Melalui inisiatif pemekasan subjek sejarah dan sambutan bulan kemerdekaan, kita dapat menanam semangat patriotisme yang mendalam dalam diri setiap murid-murid. Kita mahu mereka memahami sejarah negara dan menghargai kepelbagaian kaum di Malaysia. Dengan identiti nasional yang sangat kuat, mereka akan sentiasa meletakkan kepentingan negara di hadapan dalam setiap tindakan mereka. Bagi memastikan setiap aspirasi yang kita impikan menjadi realiti, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM telah menggariskan 11 ajakan utama sebagai pemacu perubahan sistem secara menyeluruh. Iaitu ajakan pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Ajakan kedua itu memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Ajakan keempat pula iaitu transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Yang ketiga itu melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Ajakan kelima pula itu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Itu ajakan keenam pula iaitu menupaya JPN, PPD dan juga sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus. Ajakan ketujuh pula iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran. Ke-8 pula itu transformasi kebolehan dan juga keupayaan penyampaian pendidikan. Ajakan ke-9 pula iaitu bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan juga sektor swasta secara meluas. Yang ke-10 iaitu memaksimalkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan yang terakhir itu ajakan ke-11 iaitu meningkatkan
menandakan ketulusan untuk accountability awam secara langsung. Seterusnya, transformasi ini tidak akan berjaya tanpa guru yang berjiwa pendidik. Berdasarkan prinsip ini, seseorang guru perlulah mempunyai tanggungjawab dan juga empati, di mana guru bukan sekadar penyampai ilmu tetapi mestilah ikhlas, mempunyai empati yang tinggi terhadap murid dan juga pakar dalam bidang yang diajar. Yang kedua itu, guru perlu memahami matlamat pendidikan, di mana guru perlu sedar bahawa tugas hakiki mereka adalah untuk membentuk sahsiah diri murid yang bukan hanya sekadar mengejar keputusan akademik semata-mata. Kehebatan seorang guru juga diukur melalui sasihannya. Terdapat beberapa ciri utama yang perlu ada dalam diri bagi setiap guru yang cemerlang. Yang pertama itu bertanggungjawab dan amanah, di mana guru melaksanakan setiap tugas dengan sempurna dan juga menepati masa. Paling penting, guru tidak menyalahgunakan kuasa atau kemudahan pejabat untuk kepentingan peribadi. Yang kedua, dedikasi, di mana kesanggupan guru dalam berkorban masa, wang ringgit, tenaga demi memastikan kejayaan murid tanpa mengharapkan sebarang balasan ataupun pujian. Segala aspirasi dan hala tuju yang digariskan ini membawa implikasi besar kepada guru yang berjiwa pendidik dalam 3 aspek utama. Yang pertama itu pengurusan PDP secara sistematik, iaitu guru perlu merancang proses pengajaran dan juga pembelajaran dengan lebih teratur bagi memastikan objektif tercapai. Yang kedua, perkembangan profesionalisme, iaitu guru dituntut untuk sentiasa meningkatkan kemahiran dan juga pengetahuan diri selaras dengan perubahan zaman. Dan yang terakhir itu kemahiran teknologi, iaitu dalam era digital, guru wajib menguasai teknologi terkini untuk menjadikan sesi pembelajaran lebih menarik dan juga efektif.